Guys, tengok. Ni you, biasa you yang dah. Welcome to my guy. Rambut Matius. Rambut apa? Apa solid sangat rambut demo. Ai manis demo sendiri sikit. Sikit. Ada manis dia nak pergi. Ni guys tengok, ada Malung dengan Hadi. Comel Hadi tengok kamera. Assalamualaikum and welcome back guys. So guys, dah lama dia tak buat video dekat kita punya YouTube channel ni. And hari ni 16 November 2025, dia rasa macam tiba-tiba rasa macam nak buat balik kita punya daily life vlog. So hari ni dia rasa macam tiba-tiba nak buat daily life vlog. And yeah, kebetulan hari ni dia nak ikuti rambut. Dia nak ikuti rambut kedai member dia dekat Pasir Mas. And malam ni pula dia ada makan dengan family dia. Kita orang macam dinner guys, dekat Baan Suwari Jinda. Tak silap dia nama dia Baan Suwarin kot. So yeah guys, why not kita buat video. And sambil-sambil tu kita cuba cari balik momentum untuk buat video untuk kita punya channel ni guys. Ya, jom. Sekarang dah pukul 2 lebih dah. Kita ikuti rambut first dekat Pasir Mas. And ni dia dalam perjalanan, dia nak pergi ambil Mak Ayu. Sebabnya Mak Ayu tadi dia WhatsApp dia kata dia nak ikuti rambut juga. So ya, jom let's go guys ke rumah Mak Ayu. Ni cuaca dia pun best. Agak panas sikit lah. Kalau macam dekat Tupak sekarang ni, dekat Kelantan ni sebenarnya musim hujan lah ni. So minggu ni kita ada banyak hujan. And hari ni baru start panas balik. Alhamdulillah guys. Mak Ayu guys. Ya, gini nama Oh, you sekarang dah ada girlfriend guys. So dia jarang masuk dalam vlog dia lah. Saya agak busy lah. Dia dah ada perempuan dah sekarang guys. Dah ada wanita suka kat you guys. Sekarang dia dekat Bandar Pasir Mas. And belakang dia ni ADMS Barbershop. Inilah kedai Adam guys. So ya, dekat luar ni agak panas juga. Jomlah guys, kita masuk dalam, kita tengok kedai dia macam mana. Dia belanja korang B-roll kedai dia guys. Belum masuk lagi dah close ni guys. Macam mana guys? Guys, tengok. Ni you, biasa you yang dah. Welcome to my guy. ADMS Barbershop ni guys, specialnya owner kedai ni dia buka boxing guys. Dia buka boxing kat Netflix untuk tontonan ramai guys. Yang dia impress dekat ADMS Barbershop ni, dia orang ada menu dia guys. Walaupun kedai ni kedai gunting rambut, tapi dia buat macam ala-ala restoran guys. So korang kalau nak gunting rambut, tahu ada idea apa, boleh tengok kat menu dia. Guys tengok ni antara customer ada. Rambut sangat. Rambut Matius. Rambut apa? Apa solid sangat rambut demo. Ai manis demo sendiri sikit. Sikit. Ada manis dia nak pergi. Maker. Musfik. Oh boy. Orang nak hajat. Dia setiap kali mai ikuti sini dia rasa excited guys. Excited lah tengok hasil dia. Kalau macam kesenian. Kawin lagi kedai lain dia. Kawin tak semangat mana nak tengok hasil dia. Tapi kedai lain pun dia rasa macam semangat. So guys, macam mana guys? Orang YouTube boleh mu. Betul rambut kat ADMS lah, macam mana guys? Solid. RM10 guys dapat kata gini. Guys tadi lepas gunting rambut, ada Jai dengan you ajak minum air. Dia kata nak pergi dekat je guys. Tahu-tahu lebih daripada 15 km guys. Setengah je guys. Kita orang tengok apa kena nasi kandar guys. Nasi kandar dekat Maidin Tunjung guys. Tengok. Sorry rasa lapar molek tengok muka guys. Ni tengah lapar ni. Ni biasa guys, ni biasa ni. Kita lihat. Ni pun player biasa juga ni. Sama guys, player biasa ni pun. Patut dia anak 3 guys. Sudah. Tahu lah. Dulu guys, serius. Maidin Tunjung, masih anda line queue guys. Dulu guys, serius. Makan mu. Dia tak makan je.
Balik. 2,000 years later. So guys, alhamdulillah kita dah sampai dah dekat Baan Suarin Kota Baru ni guys. So yang tempat ni sebenarnya senang je, tapi jalan besar je guys. Kalau kau pasal kedai ni jalan besar. Cuma ni guys, dia susah bak parking sikit lah. Sebab ya mungkin sebab dia punya pelanggan ramai, so terpaksa berebut parking guys. So ni Hadif dengan Mami guys. Kalau tengok dekat luar ni memang beratur lah guys Baan Suarin ni. Tapi rasanya tadi Hadif kata dia dah book meja dah. So kita orang tengah makan dekat Baan Suarin juga. Baan Suarin. So sedapnya. Adik tengok atuk makan. Pas makan. Ini memang Hadif. Mami. Betul video kau dengan malu-malu dekat kipas. Okey. Sekarang dia dah sampai dah dekat Baan Suarin ni. And ya, tempat dia best guys. Tapi wah, ramai sangat orang. That's why dia tak suka masuk sini sebab kena beratur kan. Saya tengok kat menu dia tadi pun banyak juga makanan-makanan best dekat dia punya menu. Kita orang ada Nuwa Krafta. Nuwa Krafta ni tak sikit kalau kita tengok kat TikTok dia macam steamboat kan, dia buat bakar-bakar tu. Kalau tak salah dia guys. So ya, kita tunggu lagi. Ni guys tengok ada Malung dengan Hadi. Comel Hadi tengok kamera. Ni ada Malung. So guys, kita punya makanan dah hampir sampai ke semuanya dah guys. And ya, alhamdulillah yang terakhir. Inilah kita punya main course ni guys. Dia macam ala-ala steamboat lah. Oh, gini ke? Gini. Tak panas. Guys, aku lapar guys. Tiba-tiba rasa lapar gila ni guys. Tak pernah nanti letak kipas Like ada dekat sini tak pun. Steamboat ala Thai. Ya. Ala Thai. Thai ni. Tapi Tapi ni rasa sedap lah. Okay, kita ada joki daripada Thailand guys. Joki steamboat. Joki steamboat. Sedap. Dia dah try dah beberapa makanan. And one of dia paling minat sekali ialah daging harimau menangis guys. Daging harimau menangis dengan biru kecil guys. Selain daripada daging harimau menangis, dia punya ayam lemon ni pun one of dia paling minat. So, ialah somtam daging harimau. Tadi daging harimau saja guys. Daging harimau dengan sos cili. Yang ni daging somtam. Daging somtam guys. Bunyi macam pelik guys, tapi jom kita cuba. Sedap juga dia punya daging somtam guys. Tapi bagi dia dah tak sesuai sebab ya. Kau boleh imagine betik dengan somtam, betik dengan kuah somtam yang masam tu. Kembang dengan daging guys. Dia rasa pelik sikit tapi mungkin orang Thailand suka. sebab dia rasa kuah. Saya dah untuk dinner hari ni. So far bagi dia nak pilih untuk Baan Suarin ni dia bagi 9/10 lah. Kalau korang yang minat makan rendah ataupun minat makanan-makanan Thai, korang kena mari sini guys. Serius. Sedap lah. Dia bagi dia rasa sedap. And ada makanan-makanan yang kita tak pernah makan sebelum ni. Untuk bagi dia lah, ada sekali bagi dia macam somtam daging tadi kita tak pernah try. And lemak tadi dia tak pernah makan juga. So guys, inilah ada anak dia guys. Cake. Ha? Macam tu lah guys. So guys, thank you for watching. See you guys on the next vlog. Bye bye.